Oh ni apa mata ni bom Mata bom. Mata bom Mata bom mana mata bom ni dia ikut apa ni 5 mata kail kah 10 kah ikut nama paling ni Okay, sebenarnya kalau nak buat mata bom ni kalau nak sebagai lesen untuk nak sebagai bukan lesen, sebagai untuk insurans untuk selamat. Biasa yang saya buat tali bekli ni 50 pound lah. 50 pound lah. Tali tansi ni. Tali tansi ni. Bekli. 50 pound mana ukuran tansi ni berapa? 0 poin berapa ni? Tu saya tak berapa ingat lah. 29 23 kot. Buat panjang macam ni. Agak lebih kurang dalam 10 inci kot. 10 ni, 12 ni. Ya. Oh 12. 12 lah. 12. Mana satu kaki ya. Tu simpul sini. Tu sini masuk dia punya getah. Getah ni tebuk lubang. Masuk ni. Tebuk lubang pada apa ni getah ni kan? Getah ni. Mana satu-satu masuk kan? Spring ni kita boleh beli dekat kedai pancing lah. Dia ada jual ni. Okey. Lepas tu dah ni. Dan ni kita masuk umpan yang kita nak lah. Lepas tu ni roti. Roti tak kisahlah, roti gardenia ke, roti yang murah ke. Masuk ni. Selepas masuk tu okay, kita masuk umpan ni. Masuk umpan ni. Paling besar ni. Umpan ni bukan kami punya ni, umpan ni yang Cik Nazwa punya ni. Kami tu bantu ya. Ya. Memandangkan umpan Cik Nazwa ni berkesan lah. Berkesan lah. Antara ketiga umpan saya ada 2 minum umpan. Siapnya berapa? 3. 2. Perisa pandan, perisa pisang. Cik Nazwa pun satu je. Satu lah. Dia punya ni berkesan. Nampaknya kami tumpang tu ya. Dah tahulah kalau umpan ni cukup tak cukup sampai esok pagi. Macam patin dapat tadi pun pakai umpan Cik Nazwa lah umpan ni. Dedak ayam. Dedak ayam. Apa Cik Nazwa? Kelapa parut. Kelapa parut. Kelapa parut. Kelapa parut. Soya. Lepas tu peram Peram Kelapa pram. Kelapa peram. Berapa lama tu? Dulu banyak lah. 3 hari 3 hari lah. 3 hari. Okey. Ni. Jadi mata yang lebih ni. Satu ni. Sebagai tarikannya. Tarikan tu. Kita masuk sini. Belajar ni bagus ni. Belajar sipun. Ini panggil master ni. Tengok master dalam ni lambang negeri Pahang, Malaysia. Nampaknya saya tak master lagi pasal ada Malaysia ya sini. Kalau ada master nanti mungkin saya bubuk negeri ni ya, negeri Pak Sabah. Betul ya? Ada master tu. Ini kalau bubuk 1 bintang ni. Sebenarnya memancing ni sama ya. Tak ada mana. Tak ada master. Tak ada master. Tapi master ni dia sebenarnya dia tahu dah apa umpan, lepas tu naik ikatan ni bom ni. Ni roti gardenia pun boleh. Buat macam ni mata kail dia. Sini. Ni. Okey. Ni apa kecil ni? Ni kecil sangat tu. Tak apa. Boleh ya? Boleh ya. Okey. Mana tahu naik kecil. Pasangkan tangan dengan air. Jadilah umpan. Jadi umpan. Ini sebelum nak sangkut ni, lepas tu nak baling ni ada ni. Tiup tak? Tak payah, kita berserah pada Tuhan lah. Kalau ada rezeki ada lah. Yalah. Tadi ada tadi sebelum baling. Tak ada. Itu. Sebagai orang Islam baca bismillah lah. Okey. Itu ikut agama. Ikut pada agama masing-masing. Agama masing-masing lah. Ikut. Sampai ke malam. Sekarang ni lebih kurang jam 20 suku lah. Masih lagi menunggu untuk bunyi lonceng joran ni. Tadi satu kali kita punya kawan ni dah dapat lesen lah. Cik Nazwa, saya dengan Cik Azam masih lagi sini. Jadi apa cerita ni Cik Nazwa ni? Siap. Tak apalah, kita ni lah. Kita rezeki tu ada. Rezeki ada. Belum sampai lagi lah. Rezeki tu mana-mana rezeki baling ke sini boleh rezeki Baling rezeki.
Okey. Lepas ni tunggu dapat ikan baru kita akan sambung balik lah. Okey, baik. Selamat pagi ya. Lebih kurang sekarang ni jam dah masuk jam 6 pagi. Kami pun dah cah petri lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah. Okay. Jadi terjaga balik untuk nak berantak balik dalam pagi ni. Mungkin pagi ni mungkin ada sentuhan yang boleh mendatangkan 3 kilo lah. 3 kilo ke atas lah. Tapi dalam perasaan hati ini saya memang confirm dapat ni 3 kilo ni. Yang Cina Zua dia paling tidak pun 2 kilo lah kita. Okey, jadi kami jaga ni lebih kurang dalam pukul 8, pukul 9. Kemungkinan dapat lah. Okey, terima kasih. Aduh. Oh, okey. Sekarang ni lebih kurang jam 4. Lebih kurang ada lagi 6 minit untuk jam 4. Nampaknya perut makin berbunyi. Jadi saya pasang makan lah untuk pagi-pagi buta ni sebelum nak fight ikan ni. Okey. Sekejap lagi ikan akan fight ikan besar ni 5 kilo lah. Okey, sekarang ni lebih kurang jam 03 suku lah. Ya betul, 03.00 pagi sekarang ni. Pukul 3 pagi. Jadi daripada tadi tak ada sentuhan lagi dah. Mungkin sekarang ni air pasang mendadak terus. Mungkin ikan tengah nak aktif. Jadi untuk standby lah untuk tarik ikan ni. Kami masih tak tidur lagi. Masih terjaga lagi. Tunggu apa? Tunggu joran di Ragu Umpan. Di Ragu Umpan lah. Jadi standby lah. Joran umpan, joran di Ragu ikan lah. Oh, joran di Ragu ikan? Semula. Di Ragu Umpan. Nampaknya keadaan pagi ni agak sejuk. Kami dah buat unggun api pun dah, kayu pun dah habis pasal pakai unggun ni ubat nyamuk Oh. Sejuk betul lah. Sejuk. Oh, sedap ni. Oh, kalau duduk keadaan macam ni, duduk ke pantai sedap. Tapi angin tak berapa ni lah. Dia masih ni suam-suam. Okey. Oh, lampu atas dah tu. Oh. Siang ni jam berapa ni? Cik Zah? 06.03. 06.03 Okey, lebih kurang tadi jam berapa bangkit untuk jaga balik ni? Ambil cas bateri balik ni. Sebenarnya tak ada istilah tidur sebenarnya. Pemancing tegar memang tak ada istilah tidur lah. Tapi kalau tak tidur juga Tidur ayam lah. Tidur ayam Bangun balik pukul 4.30 4.30 Okey. Tadi ada dapat lah seorang sahabat dia dapat seekor lah. Dia senyap lah. Senyap lah. Dia bangun slow lah. Lepas tu berumpan sikit lah. Slow lah. Dia secara senyap lah. Senyap lah. Macam nak makan sapu bersih lah. Macam nak puluh seorang lah. Okey, baik. Okey.